Okay, baik. Nampak Hmm. tak dekat sasisa tu? Hmm. Nampak tak dekat sasisa tu? Number-number tu kan. Number-number ID tu dia naik. Dia naik. Hmm. Bold warna merah. Apa? Bold warna hitam. Benda-benda ni lah yang saya kata tadi tu tak accurate tu. Sebab apa? Dia tak boleh wujud. Dia tak boleh wujud dekat summary. Cuba tengok 23. 23 tu dismantle existing RHS truss metal deck roofing. Sekejap 23. 24. Nampak sekejap 23. 23. Ya. Sebab apa? Ada task yang tuan pergi link dekat summary. So jadinya? Tuan tak boleh wujud lah dekat tu. Cuba tuan pergi dekat ID 12 tu. Okay. Lepas tu successor 23. Okay. Cuba delete tengok. Delete. Delete je? Delete. Okay. Enter. Nampak tak? Dekat sini menunjukkan bahawa tuan ada link dengan painting work tu. Tadi tu nampak dia hilang tadi. Okay. Sekejap. Okay. Okay, baik. Cuba pergi tengok dekat tu. Dekat gunbar. Gunbar tepi ni. Okay. Gunbar tepi ni kan. Okay. Lepas tu? Sekejap. Tuan pergi dekat ribbon. Okay. Ribbon, lepas tu pergi dekat apa ni, view. Okay. Lepas tu klik entire project. Entire project dekat ni. Okay. Tuan nampak tak ada line warna hitam. Line warna hitam tu lah adalah dependency yang bersangkut paut dengan summary task. Tak boleh. Yang ni Warna hitam. Yang tu summary bar. Okay. Link garisan ada anak panah tu. Kalau hitam tu, yang tu biru, okey, tak apa, tak masalah tu. Yang hitam, ada muncul hitam tu, nampak hitam. Hitam kat sini saya nampak ada dua. Ini, okey. Hitam ni, okey. Ya, tuan ada link ke ID 39. Daripada ID 30 ke 39. Tak boleh. Dia tak boleh link berkaitan dengan summary. Tak boleh. Maknanya summary tu tak boleh lah. Benda-benda ni lah. Dia kan efek satu sistem enjin. Dalam sebuah kenderaan tu kan. Macam contoh lah kan. Kenderaan enjin kereta kan banyak komponen kan. Cuba semua dah okey. Tapi apa ni, minyak auto steering tak ada. Tak boleh ke semua? Tak accurate lah. Jadi kena padam lah. Kena padam. Okey, saya padam Yang mana yang kat summary tu saya padam. Delete. Okey. Okey lah, warna biru. Bila delete, bila tuan delete, kan? Okey. Delete. Bila delete, tuan kena reschedule semula pula. Dia akan lari dekat start date dan finish date. Setiap task tu. Yelah, dia dah lari 19 hari je ni. Cuba tengok predecessor dengan successor. Kena ingat. Predecessor dengan successor kena letak ID code dekat subtask sahaja. Okey. Summary task tidak dibenarkan. Letak ID code pada predecessor dan successor. Kecuali predecessor milestone start tidak dibenarkan. Ada
predecessor. Tapi wajib kena ada successor untuk milestone start, iaitu ID2. Wajib kena ada successor, tapi tidak wajib ada pada predecessor. Okey. Tuan tak ada kan? Tak buat kan? Okay, betul. Yang kedua pula, tidak dibenarkan wujud successor pada milestone finish. Tidak dibenarkan. Tapi predecessor wajib ada. Okey, faham. Itu dia punya accuracy dia. Setengah orang tu dia macam ni tak nak? Dia disebabkan dia nak murah. Dia nak murah. Dia akan bagi alasan, dia kata, Tuan, saya nak buat biasa-biasa lah. Bukannya nak buat ikut JKR. Lepas tu saya kata, kalau macam tu, kenapa tuan mai cari saya kan? Lebih buat tuan buat ya kan? Berjimat, tak payah bayar lah, saya cakap. Sebab apa? Bila tuan suruh saya buat dan suruh saya mengajar, saya akan ikut betul-betul SOP dia. Saya tak boleh langgar. Sebab saya tahu benda tu salah. Melainkan kalau ni saya ni jahil, tak apa. Tapi kalau saya jahil, saya tak minta. Dan saya tak akan buat servis macam ni, khidmat ni, saya tak akan buat. Salah. Tapi sekarang ni ramai yang ambil kesempatan. Banyak ada skema planner yang fake pun ada, banyak. Selalunya dia orang akan main volume daripada main dia orang lebih main pada kuantiti daripada kualiti. Macam mana kita nak tahu dia orang ni main kuantiti daripada kualiti? Iaitu dia tak murah. 200, 300, 400, 500, dia main macam tu lah. Tapi saya dah. Saya ni, you all call, you all panggil. InsyaAllah, kalau saya sihat, saya tak akan biar mesej tu 3 hari. Cuma dalam beberapa jam saja. Lepas tu saya akan call. Saya akan call. Tahu tak? Bukannya tak ada servis. Tahu tak? Tahu tak? Saya cakap yang tu. Jadi, kalau setengah orang tu dia compare dari segi tu, saya tak nak cakap. Saya tak nak komen. Tak apalah, terpulang pada Tuan. Duit tu Tuan punya. Bukan mudah tau nak ambil duit orang dalam poket ataupun dalam wallet orang tau. Bukan mudah tau. Kalau ambil cara salah, dia jadi kes polis. Kalau cara fizikal, dia menjadi mencuri. Kalau kata melalui agreement macam ni, jual beli ni, kan, dia bagi penipuan atas talian. Dalam bentuk online, bukan fizikal. Kalau dia mencuri, menyamun beg duit orang ni ataupun pers orang ni, itu adalah kesalahan dari segi fizikal. Bukan mudah tau. Jadi macam mana kita nak improve nanti melalui untuk apa? Macam ni lah, dari segi servis yang saya buat ni lah. Saya cakap, saya bukannya buat batu di tepi tangga, saya cakap. Kalau tak percaya tak apa. Jangan masuk lagi. Follow Facebook saya, follow LinkedIn saya, follow YouTube saya, follow IG saya, follow apa media sosial saya. Ikut suka Tuan lah, nak follow berapa lama pun, nak follow 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, terpulang pada Tuan lah. Kan? Janganlah tak kenal saya, tiba-tiba terus masuk, lepas tu petikai. Saya rasa kecil hati juga kan. Sebab duit tu duit Tuan punya. Janganlah dah follow saya lama, dah tahu rasa servis saya macam mana, lepas tu pula nak samakan dengan yang lain. Tak boleh. Saya tak suka compare. Saya tak suka compare. Saya tak suka bertanding. Sebab ilmu ni ilmu gifted by Allah.
Kalau you tak puas hati, you mengadu kat dia. Mengadu kat dia. Cara nak tak puas hati tu, mengadu cara tuan lah. Kau suka tuan nak mengadu macam mana? Saya ada cara saya untuk mengadu dengan dia. Minta dengan dia. Kan? Setiap perjalanan hidup orang ni berbeza-beza. Tapi janganlah tuan compare. Ada juga ramai juga ada compare. Si anu tu letak 350 lah. Semua dia buat 350. Meeting dia main daripada Johor. Dia main sendiri. Lepas tu dia buat dia. Itu dia tuan. Satu saya tanya. Kenapa tuan tak continue dengan dia? Dia mati dah. Oh mati dah. Kenapa tuan bagi tahu kat saya baru mati dah sekian lama kita duk buat conversation duk tahu menawar ni. Kena saya bertikai juga kan. Saya boleh tahu. Kawan tu buat alai-balai saya sebab murah. Itu saya kata tu dia fokus kepada kuantiti bukannya kualiti. Saya betul-betul sebab saya nak jaga nama saya. Saya beritahu tu, tak apa tuan. Kalau tuan tak yakin, simpan balik duit tu. Bukan, dia kata saya percaya Cik Nasrul. Cik Nasrul ni memang ramai orang dah sebut. Tapi itulah murah sikit kan. Tu saya tak boleh hebat kan. Tambah pula klien pula JKR kan. Saya tak boleh sih. Teruk nak hadam. Teruk. Bukannya kita buat kali ni ya. Melainkan kalau tuan lah tuan tanah, tuan lah developer, tuan lah klien, tuan lah PBT. Okey, jalan. Cun. Sekali je saya buat. Okey, P. Tu pun nanti tuan datang balik. Macam mana nak track ni, macam mana nak tengok profit margin, macam mana nak tengok overhead run projek tersebut. Lepas tu nak tengok pula break even dia. Lepas tu macam mana nak tengok apa ni orang kata apa ada lagi lah dia punya macam-macam lah kan. Benda-benda tu semua boleh buat keluar. Tapi dengan bayaran tu. Dia duk compare. 350. Siapa kawan ni meeting pun dia main dengan harga 350. Lepas tu pula bukan main sekali dua. Banyak kali 350. Lepas tu buat upah ni. Tak apalah tuan, dia mampu. Saya tak berani. Saya tahu macam mana susah payah nak handle dalam masa yang lama. Agreement kita ni, dealing kita ni bukan sekejap. Bukan sehari tuan. Projek ni ada setengah projek 4 tahun, ada setengah projek 6 bulan. Betul. Ada setengah projek 2 bulan. Lama. Dia ibarat macam lagu lah. Kan? Kadang-kadang saya tanya, tuan pernah tak dengar ada lagu sampai 2-3 jam? Ada tak? Tak ada punya. Mana ada orang main lagu sampai 2-3 jam? Mungkin dia main konsert. Dia sambung. Tu pun dia break juga. Pisau okok, minum air tu. Metallica, tu umur 60 tahun pun. Dia pun rehat juga. Tambah kita nak buat benda ni. Benda profesional. Benda yang gain the income untuk nasi kita kan. Tu saya letak cah ni berbaloi. Bukannya sampai puluh ribu. Bukannya belah-belah ribu. Tu pun tengok based on negotiation. Ini kalau tuan nak sama dengan kawan tu 350 semua dia buat. Lebih baik tuan cari orang macam dia. Saya macam tu. Minta maaf saya cakap saya tak berani letak macam tu. Tapi lepas tu dia cakap pula, itulah saya jumpa dah tu tapi dia buat tak betul. Itu cara dia. Contoh saya beritahu dia kan. Hartanah di Bukit Bintang. Jual rumah under property sini kan. Range dia berapa agak-agak. Range dia rumah macam rumah teres 2 tingkat kan. Mestilah dekat 600, 700, 900 ribu, juta pun ada kan. Tiba-tiba range yang sama, design yang sama, lokasi yang sama, tiba-tiba estate management tu kan, yang apa ni, ejen jual rumah tu letak 60 ribu lah. Mesti kita menumpak, wow, 60 ribu. Bukit Bintang. Pi siasat dulu. Jangan tu itu apa-apa. Bagi deposit apa semua dah. Sama juga kita nak hire ni, nak hire planner ni, nak hire freelance ke, nak belajar apa. Siasat dia, latar belakang, minta CV dia, minta link dia, minta cert dia, minta kewujudan dia. Lepas tu pula bertanya orang.
Bukan main bedai lah. Murah. Satu yang buat lah satu. Dia tengok apa atas dia buat tak tahu. Kan. Tak, memanglah kita tak tahu kan. Rumah yang tadi tu kita tak tahu. Tapi saya selalu tanya neighbor jiran. Oh, Tan, ini rumah banyak hantu. Ini bunuh diri ramai. Itu pasal 60,000 mah. Kalau kita sebeli mah. Betul juga. Selamat kita punya deposit. Tu saya kata tu setengah-setengah orang ni dia nak main above surface. Dia nak main volume. Dia nak ambil kuantiti saja. Kalau cara yang dia buat tu kan, katakanlah dalam sebulan tu dia dapat katakanlah 5-6 orang. Seorang tu dia dapat deposit kata 2,000. Kali ya. Sama lah dengan kisah mencuri 1 sen tu. Dia ambil 1 sen je. Siapa nak pasal? Kalau orang pasal apa? Mampu ambil 1 sen. Beli pas 1 sen. Kalau zaman-zaman 60-an dulu boleh kalau banyak juga beli kan 1 sen kan. Zaman law ni 1 sen pun nampak tengah jalan pun tendang macam tu. Kan? Tapi kalau orang yang bijak ni dia boleh kumpul kan 7 juta rakyat Malaysia dia ambil 1 sen. Banyak. Tu kita kena berhemah. Janganlah bandingkan dan bezakan orang. Jadi sebab itulah masalah tu berulang tuan. Dia sebab nak murah. Jadi boleh mencacat cerlakan reputasi nama company tersebut. Orang dah akan level. Company lagi ni dapat tender lagi. Nanti kick off meeting kita sound tu. Okay, make sure cara pelanya yang betul-betul punya grade. Dia start dah. Klien tu dah tahu dah. Klien dia tapi mana ada tentu ada duduk. Macam kita kontraktor mungkin dah boleh lompat sana ni kan. Sambil-sambil tu buatlah bisnes tepi kan, buka hardware ke, buat ternak ikan ke kan, buka kolam ke kan, bela ayam serama ke. Tak apalah kan. Macam klien ni dia buat benda tu lah. Lebih kuat pun kan dia akan cari saiz income yang mudah iaitu cara online. Sebab dia ada komitmen. Iaitu macam mana tahu nak 8.5 kena thumbprint. 5.5 thumbprint. Dia komitmen dia tu dengan jabatan. Tahu tak kan? Tapi tak apa tuan. Okay, baik. Kita sambung balik pula.